Bolehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucapkan syukur kehadrat Ilahi. Alhamdulillah atas kesempatan, peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita hari ini berkumpul di surau Menara Takaful, surau BW kan. Okay, insya-Allah dengar kata akan pindah ke tingkat 1 nanti. Saya first time tahun lepas datang sini bulan 6 tahun lepas, berkongsi berkenaan bina rumah di syurga. Saya sebagai salah seorang untuk orang kata tenaga pengajar Japanese yang revert to Muslim. Jadi hari itu mungkin ada buka juga untuk pembinaan Japan Dakwah Center cawangan kedua lah di Wakayama tu. Alhamdulillah sekarang ni proses pembinaan, pengubahsuaian, kita beli bangunan sama macam yang first tu, and then insyaAllah lah sekarang ni dah ke 50 ke 60% proses pengubahsuaian dia tu. Dan insyaAllah kalau tak ada apa halangan, insyaAllah tahun ni akan boleh digunakan untuk menjadi orang kata masjid dakwah pertama lah yang diasaskan oleh rakyat Malaysia di Jepun, di Wakayama. Yang first tu di Osaka, yang kedua ni di Wakayama. InsyaAllah kalau ada kesempatan jemaah haji hajah muslimin muslimat yang berpeluang untuk ke Jepun, bolehlah turut sama melawat ke tapak tersebut insyaAllah. Okay, sebelum saya berkongsi berkenaan tajuk kita hari ini, menelusuri Zulhijjah. Okay, kita insafi balik antara nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ni, nikmat kesihatan dan masa lapang yang kita ada. Alhamdulillah dapat kita hadir hari ni, datang kerja, dapat turut sama hari ni berkumpul menunggu waktu masuknya waktu zuhur. Kita dapat sama-sama mendengar sedikit perkongsian dan menunggu waktu zuhur hari ni. Sebab hari ni pun sebenarnya sahabat saya Ustaz Umar pun tak sihat hari ni kan. Kesihatan ni salah satu nikmat yang kita tak sedar lah. Bila dah sakit tu barulah kita betapa waktu sihat tu kita tak mampu untuk kita bayar dengan RM1. Mungkin kita dah setiap hari kan bangun pagi, siap-siap pergi kerja, solat subuh, hantar anak, datang kerja, lepas tu balik. Itulah rutin kita seharian. Jadi kita take for granted benda tu. Kita rasa benda ni memang hak kita untuk dapat setiap hari. Tapi kita terlupa itu adalah sebenarnya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kita bersyukur dengan nikmat Allah ni, insya-Allah Allah akan tambah lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Dan jaga andai kata kita kufur dengan nikmat yang diberikan tu, ingatlah akan datang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai katalah kita nak mengisafi nikmat kesihatan ini, satu cara mudah sebenarnya untuk kita sentiasa bersyukur dengan nikmat kesihatan yang kita ada ni. Andai katalah ada kawan-kawan kita, sahabat kita yang mungkin warded ke, sakit ke, kita cuba luangkan masa. Hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kan, ada weekend ke ataupun lepas kerja, ada sahabat-sahabat sekerja taman kita ataupun saudara mara kita yang tak sihat, kita cuba untuk luangkan masa untuk melawat mereka. Andai katalah ada di hospital lah, kita lawat ke hospital lah. Kalau kat rumah tu, pergi rumah. Sebabnya kalau kata kita tengok, sebab kalau biasanya weekend ni mungkin kita pergi luangkan masa dengan keluarga, pergi shopping mall, pergi bercuti. Jadi kita susah sikit nak insaf nikmat kesihatan tu. Tapi anda katalah kita pergi hospital, kita tengok orang sakit,
Ni pun pejabat takaful kan, rasanya ramai pemegang medical card ke kan. Kalau guna medical card tu masuk hospital swasta ni, kalau masuk Prince Court ke Glen Eagles ke, rasanya kurang sikit rasa insaf tu, sebab bila masuk tu macam hotel kan. Tak tahu sama ada diuji ataupun sedang menikmati rasa sakit itu kan. Tapi tak salah pun kan, kita masuk hospital tu rasa untuk sihat, alhamdulillah. Tapi nak kata lebih insaf tu, cuba pergi hospital Shah Alam, hospital Kuala Lumpur. Nak masuk, tunggu masuk ke ward tu pun panjang proses dia kan. Jadi kita boleh tengok betapa orang yang sakit tu naknya sihat. Kita ni sihat ni mungkin memang kita sihat lah kan, dapat solat alhamdulillah, berdiri elok, sujud, rokok alhamdulillah. Itu pun sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita tak lupalah dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ni. Okey, berkenaan Zulhijjah, tajuk kita pada malam hari ini, saya kongsikan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya waktu berputar sebagaimana keadaan kita Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Sama bulan Masihi pun ada 12 bulan, Hijri pun ada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan haram, iaitu 3 daripadanya berturut, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Jadi kita hari ni kalau tengok kepada poster tu pun, hari ni 26 Zulkaidah. 26 Zulkaidah, maknanya insya-Allah lah, kalau ikut kepada perkiraannya, hari Ahad ni 29 Zulkaidah kita akan tengok anak bulan. Andai kata nampak anak bulan bermula hari Isnin minggu depan. Hari Isnin minggu depan bermulalah 1 Zulhijjah. Kita mungkin sebenarnya badan autoriti negara kita ni sebenarnya setiap bulan dia tengok anak bulan. Cuma kita yang ternanti-nanti biasanya Ramadan dan Syawal, nak tahu bila bulan puasa dan bila raya. Yang itulah orang menanti-nantikan. Tapi sebenarnya mereka ni, Mufti, JAKIM yang berkaitan ni, sebenarnya tiap-tiap bulan ni sebenarnya orang kata tengoklah anak bulan tu untuk pastikan kita punya kalender Masihi tu, kalender Hijri, mengikut apa yang telah ada kalender tu lah. Tu ialah ikut hisab. Jadinya insya-Allah kalau tengok pada hari Ahad ni 29 Zulkaidah, nampak 1 Zulhijjah akan jatuh pada hari Isnin minggu depan. Jadinya daripada hadis tersebut, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram ni adalah bulan haram. Bulan haram ni apa maksudnya? Adalah diharamkan berperang. Sekarang ni mungkin tak ada perang lah di negara kita kan. Kalau di negara Iran, Amerika dengan berlawan dengan Israel juga sekarang ni mungkin berperanglah di sana. Tapi dalam Islam sebenarnya diharamkan berperang dalam 4 bulan ini. Maknanya jihad tu tak dibenarkan. Dalam bulan ini, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram ni, jihad pun tak dibenarkan. Ini kan lagi pula buat jahat buat jahat, something yang menyalahi daripada agama kita lah. Jadinya bulan Zulhijjah ni, sekarang ni Zulkaidah, insya-Allah akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi apa yang boleh kita amalkan dalam bulan Zulhijjah, insya-Allah kita sama-sama amalkan jika kita mampu untuk buat. Yang pertamanya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-a'malus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Maksudnya setiap tiada hari yang amalan soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan melainkan hari-hari yang bagi dimaksudkan, iaitu 10 hari terawal Zulhijjah.
Lepas tu sahabat berkata, ya'nil ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Jadi Nabi kata tadi yang terbaik adalah amalan yang disukai adalah daripada 10 awal Zulhijjah. Jadi sahabat bertanya, adalah termasuk lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tadi kan sahabat tanya kan, adakah lebih baik amalan tu daripada jihad? Nabi jawab, lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Amalan 10 hari yang terbaik di bulan Zulhijjah ni, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali. Maksudnya, anda katalah pergi berjihad di jalan Allah, banding dengan amalan yang kita akan lakukan pada awal 10 Zulhijjah nanti, amalan yang kita lakukan pada awal 10 Zulhijjah tu lebih baik daripada berjihad, kecuali orang yang pergi dan tak balik lagi. Maksudnya yang lebih baik daripada amalan 10 Zulhijjah tu adalah syahid lah. Syahid tu tak boleh lawan lagi lah, tapi pergi berjihad amalan 10 awal 10 Zulhijjah, dan juga yang paling tinggi adalah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita mungkin pergi berjihad tu sekarang ni kita jihad pada kadar kita lah, jihad untuk cari nafkah ahli keluarga kita, berjihad mungkin ada yang tengah sambung belajar sekarang ni kan. Okey, jadinya daripada apa yang kita boleh rumuskan tadi, amalan yang kita boleh amalkan pada 10 awal Zulhijjah ni, yang pertamanya adalah puasa di bulan Zulhijjah. Okey, puasa di bulan Zulhijjah. Diuraikan oleh Hunaidah bin Khalid dari istrinya bahawa salah seorang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa awal Zulhijjah dan juga hari Ashura dan juga 3 hari setiap bulan, iaitu Isnin yang pertama dan juga 2 hari Khamis. Jadinya tadi apa amalan yang kita boleh amalkan 1 hingga 10 Zulhijjah nanti adalah, yang pertamanya adalah puasa sehingga hari Arafah. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mungkin dapat panggil haji, ahli keluarga kita yang dapat panggil haji, yang pergi menunaikan haji sekarang ini, mereka kena fokus untuk ibadah haji lah. Tapi bagi kita yang ada di Malaysia ni yang tak pergi menunaikan haji, amalan yang kita boleh lakukan adalah berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Okey, mungkin kita pun ni adalah peluang yang Allah tawarkan kepada kita lah. Selepas Ramadan hari tu, mungkin ramai kan yang rasa tak cukup lagi nak puasa. Dah alhamdulillah buat puasa 6 pada bulan Syawal. Tapi mungkin bagi orang yang sempat puasa 6, alhamdulillah lah. Tapi bagi orang yang rasa puasa 6 tu pun berat, ni nak kena pula puasa 9 hari, mungkin agak mencabar lah kan. Jadi kita cuba, andai katalah kita tak mampu buat semua, kita janganlah tinggalkan semua. Jadi apa yang kita boleh amalkan, contohnya insya-Allah Isnin nanti akan start 1 Zulhijjah, kita puasa Isnin Khamis, dan insya-Allah lah pada hari Raya Korban nanti pada 27 Mei hari Rabu, mana kita ada 3 kali lah, Isnin, Khamis dan Isnin lagi. And then andai katalah tak mampu juga, hari yang terbaik orang kata kan, daripada 9 hari itu yang kita boleh puasa adalah pada puasa Arafah. Puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Kalau anda katalah 10 Zulhijjah tu pada hari Rabu, maknanya 9 tu adalah hari Selasa 26 Mei nanti. 26 Mei nanti. Kenapa kita perlu untuk target lah, anda katalah kita mampu untuk puasa 1 hingga 9 Zulhijjah, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi anda katalah ada sedikit
kita ada masalah kesihatan ke apa ke, tapi kita cuba untuk puasa at least pada 9 Zulhijjah. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, Nabi bersabda puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun dan puasa yang akan datang, puasa yang telah lalu setahun yang lalu dan juga puasa yang akan datang. Jadi kita baru ni alhamdulillah puasa Ramadan, dah puasa 6 Syawal, itu dah kata seperti setahun. Tapi ni Allah berikan lagi ganjaran sebenarnya. Adalah katanya kalau anda katalah kita kan, kita tengok musim, kalau kat Malaysia ni musim buat mata fair, ramai orang kan pergi berebut-rebut untuk beli tiket, ambil peluang promo-promo pergi bercuti kan. Sebab apa? Sebab orang jual murah masa tu, package-package yang murah. Tapi ni Allah tawarkan puasa sehari dapat ganjaran seperti Allah tawarkan antara menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun sebelum dan setahun akan datang. Andai katalah kita tak cuba untuk rebut peluang ni, rasanya wallahu alam, adakah kita mampu lagi untuk hidup sehingga Zulhijjah tahun depan ke kan, untuk kita ambil peluang tersebut. Jadi kita gunakan peluang yang Allah berikan ni untuk kita dapatkan ganjaran tersebut. Itu adalah apa yang boleh diamalkanlah sepanjang 1 hingga 9 Zulhijjah. 10 tak boleh lah kan, 10 adalah hari raya korban. Jadi apa amalan lain yang kita boleh amalkan sepanjang 1 hingga 9 Zulhijjah tu? Andai katalah kita ada masalah kesihatan, tak boleh, ada keuzuran, tak mampu untuk berpuasa ni, ada option lain sebenarnya, pilihan lain yang Allah tawarkan kepada kita untuk kita menghidupkan awal bulan Zulhijjah ni. Diriwayatkan oleh dalam Musnad Al-Imam Ahmad daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tiada hari-hari yang lebih agung dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh selain 10 hari ini, yakni 10 hari dalam bulan Zulhijjah ni. Maka perbanyakkanlah tahlil, takbir dan tahmid. Tahlil la ilaha illallah, tahlil. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah. Jadi kita cuba perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam awal 10 hari bulan Zulhijjah tersebut. Mungkin orang kata kan, pada bila dah masuk raya haji nanti kan ada takbir, itu adalah takbir untuk raya lah. Tapi bila dah masuk 1 Zulhijjah ni sebenarnya tak ada masalah pun, sambil kita bekerja, sambil kita uruskan hal rumah kita, sambil kita bawa kereta, naik motor nanti kan, kita cuba untuk perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tak semestinya kena duduk dalam surau, pergi masjid nak bertasbih, berzikir, tapi dalam apa juga keadaan kita boleh amalkan. Pelbagai lagi amalan sebenarnya kita boleh baca al-maksurat, ataupun antara zikir yang Allah Nabi sarankan, 2 perkataan yang ringan di mulut tapi berat di timbangan adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di mulut, 2 kalimah yang ringan di mulut tapi berat di timbangan di akhirat nanti insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. InsyaAllah kita sama amalkan pada permulaan Zulhijjah nanti. And then bukannya terus tamat hari raya korban, terus tamat, bukan, boleh berterusan lagi sampai bila-bila insyaAllah. Dan satu lagi, amalan bulan Zulhijjah yang sangat disarankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah korban, yang boleh dilaksanakan bermula pada 10 Zulhijjah hinggalah tamat hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi orang yang pergi menunaikan haji, macam tadi 9 Zulhijjah tu akan ada hari wukuf di Arafah. Bagi orang yang pergi haji tu tak mampulah sebenarnya untuk berpuasa, sebab hari Arafah ni kena
pergi ke padang Arafah tersebut memerlukan tenaga sebenarnya. Mungkin ada di kalangan haji-hajah yang telah menunaikan haji dapat tengok balik kan, kalau tengok TV Hijrah tu boleh ada secara langsung kita tengok balik suasana pada hari tersebut. Itu adalah satu orang kata perumpamaan bagaimana manusia ni akan dikumpulkan pada hari akhirat nanti. Jadi mereka manusia-manusia ni lebih kurang dalam 3 juta kan akan berkumpul di pada Arafah, bermunajat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun sebenarnya kat Malaysia ni tak semestinya orang yang berada dekat sana je yang boleh berdoa, berzikir. Kita pun boleh turut sama ambil manfaat daripada masa yang Allah janjikan tersebut untuk sama-sama berdoa dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi 10 Zulhijjah disyariatkan untuk kita berkorban. Okey. Mungkin sekarang ni ada di kalangan haji-hajah yang telah masuk, orang kata masuk korban lah kot, di kawasan sendiri, masjid sendiri, ataupun mungkin di Takaful ni pun ada buat untuk korban juga ke? Ada? Tak ada? Tak ada. Mungkin di Kariah masing-masing lah, masjid, surau. Okay? Jadi mungkin kita boleh turut sama untuk sertai mengambil bahagian dalam korban tersebut. Satu bahagian. Mungkin sekarang ni satu bahagian dalam 800 ke 900 ringgit di Malaysia kan. Okey. Sebabnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan sebenarnya untuk kita berkorban ni, itulah salah satu sunnah juga sebenarnya. Kita tengok balik sebenarnya amalan korban ni yang pertama yang buatnya adalah anak Nabi Adam, iaitu kisah Qabil dan Habil. Bila dah disuruh Qabil kahwin dengan pasangan adik-beradik Habil, dan Habil kahwin silang lah sebenarnya, tapi Qabil tak bersetuju nak kahwin dengan pasangan dia sendiri kan. Jadinya Allah memerintahkan untuk kedua ni berkorban. Jadi korban siapa yang akan dipilih? Jadinya Qabil ni adalah seorang petani. Qabil ni seorang petani. Jadi Qabil ni korbankan hasil tanian dia yang bukan yang terbaik lah katanya, yang bukan yang terbaik. Habil ni pula adalah seorang penternak. Jadi dia korbankan hasil ternakan dia yang terbaik di kalangan ternakan dia itulah. Dikorbankan yang terbaik. Jadi Allah telah memilih korban Habil pada waktu tersebut. Jadinya apa yang kita boleh ambil, orang panggil ibrah, ambil ibrah ni apa kalau ni, ambil teladan. Okey, maaf, ambil teladan daripada kisah tersebut. Andai katalah kita nak korban ni, korban yang terbaik, korban yang terbaik. Andai kata kita boleh tengok sendiri apa yang kita korbankan, kita tengok lembu ataupun kambing yang kita nak korban itu adalah yang terbaik sebenarnya. Jadi kita pilih yang terbaik, jadi kita korban yang terbaik. Tak salah pun sekarang ni, bila dah banyak di Malaysia ni pun ada banyak orang buka peluang-peluang untuk korban. Tapi andai katalah kita ada kekangan, sebenarnya orang kata korban ni bukannya wajib, adalah sunat yang sangat dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Andai katalah kita ni ada lebihan daripada pendapatan kita, simpanan kita dah digunakan, ditolak untuk keluarga kita, semua ada lebihan, jadi kita boleh gunakan lebihan tersebut untuk masuk korban. Jadi ada katalah cukup tadi 800, 900, kita boleh ambil yang berdekatan dengan rumah kita. Tapi andai katalah tak mampu untuk kita keluarkan nilai tersebut, banyak lagi pilihan yang ada sekarang ni macam easy kurban, ataupun mungkin ada di kalangan haji-hajah yang tengok melalui media sosial sekarang ni, ada banyak sebenarnya yang orang kata yang genuine lah, yang boleh dipercayai, yang boleh turut sama kita sertai dalam ibadah korban tersebut. Sebabnya ibadah korban ni hanya boleh buat pada 10 hingga 13 Zulhijjah saja. Andai kata dah masuk 14 Zulhijjah dah tak jadi korban dah, dia jadi sembelihan biasa je lah. Okay, jadi kita cuba untuk cari peluang untuk guna mungkin lebihan daripada simpanan ataupun pendapatan kita itu untuk kita turut sama dalam ibadah korban tersebut.
Sebabnya bukannya kita mengharapkan, contohlah kan, bila masuk ibadah kurban di Masjid Surau tu, insya-Allah lah kita akan dapatlah bahagian kita mungkin beberapa kilogram kan daging tersebut. Tapi bukannya itu yang matlamat kita sebenarnya. Matlamat kita lebih besar adalah apa yang kita korbankan itu akan menjadi amalan kita pada hari akhirat nanti, yang jadi memberatkan timbangan kita pada hari hisab kita nanti. Jadi kita mengharapkan apa yang kita sumbangkan tu bukannya mengharap kita nak daging batang pinang, nak tulang rusuk sikit, nak ekor, nak mungkin nak kaki kan. Yang tu pun mungkin boleh dapat bahagian daripada apa yang kita masuk tu kan lah. Tapi bila masuk kat luar negara ni tak nampak pun bendanya kan, tak dapat langsung pun bahagian kita. Jadi kita bukannya mengharapkan dapatkan daging bahagian kita tu, tapi kita mengharapkan apa yang kita sumbangkan tu menjadi hujah pemberat amalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Sebab matlamat kita bukannya hidup di dunia ni sahaja, tapi adalah matlamat kita adalah di akhirat nanti. Kita hidup di dunia adalah sementara sahaja kan. Jadinya kita nanti yang tak pergi haji ni boleh amalkan ibadah kurban. Tapi bagi orang yang pergi mengerjakan haji bermula pada 9 Zulhijjah sebenarnya, kalau ikut dulu pada 8 Zulhijjah lah. 8 Zulhijjah tu bergerak ke Mina. Daripada 9 Zulhijjah tu lah akan pergi ke Arafah. Alhamdulillah saya berpeluang. Saya dulu, masa saya belajar di Jepun, balik bercuti, daftar haji pada tahun 2009 kot. Alhamdulillah, kalau ikut kepada perkiraannya, orang kata turn saya pada 2019. Tapi minta buat rayuan dapat pergi haji pada tahun 2018. Maknanya dah 8 tahun dah berlalu. Selepas Covid dah berubah dah kot. Dia punya pergerakan itu mungkin samalah kan, turutan dia, tapi mungkin daripada fasiliti, daripada pengurusan dia mungkin dah berubah. Tapi alhamdulillah pada 2018 tu perjalanannya sangat mudah dan orang kata semuanya berjalan lancar lah. Okay? Mungkin selepas pada Covid ni dah berubah daripada segi orang kata bilangan orang ataupun harga pun dah berubah, kan? Dia punya pengurusan pun dah berubah. Tapi alhamdulillah bagi orang yang mungkin belum lagi mendaftar haji, dulu mungkin dah berubah dah. Perlukan 1,300 untuk daftar haji kan. Jadi kita dah, orang kata itulah salah satu orang kata menunjukkan niat kita untuk menunaikan haji. Andai katalah tak mampu untuk pergi haji lagi, kalau dah daftar pun urutan kita tu lambat lagi, boleh pergi untuk menunaikan umrah, untuk merasai bagaimana perjalanan ibadah tersebut. Berbezalah sebenarnya, tak ada wukuf, tak ada bermalam di Muzdalifah, tak ada melontar jamrah, tapi kita boleh melihat bagaimana tempat Nabi Muhammad SAW dulu berdakwah. Jadi kita boleh tengok, ambil teladan daripada kisah-kisah yang mungkin kita dah belajar. Dan bila pergi ke sana, oh macam ni rupanya jarak antara Mekah dan Madinah. Macam mana perjalanan Nabi Muhammad SAW dulu berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu. Mungkin sekarang ni kita naik bas, naik train, tapi pada zaman dahulu Nabi berhijrah tu menggunakan unta, berjalan kaki, mengambil masa yang lama. Sekarang ni mungkin dalam masa sehari, beberapa jam pun kita boleh sampai. Tapi bila kita pergi ke sana, barulah kita dapat lebih merasai bagaimana kesusahan, bagaimana ujian, suasana dan juga tempat yang Nabi Muhammad SAW dan sahabat berdakwah pada zaman dahulu. Jadinya, bila kita tengok haji ni sebenarnya, kebanyakan ibadah-ibadah haji yang ada dalam manasik haji itu adalah apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga baginda. Sebagai contoh, sa'i daripada Bukit Marwah, Safa ke Bukit Marwah, itu adalah daripada kisah Nabi Ismail kan, maknanya Siti Hajar yang mencari air untuk Nabi Ismail. Itu adalah salah satu daripada kisah yang diambil daripada kisah Nabi Ibrahim yang dijadikan sebagai manasik haji. And then selepas itu adalah peristiwa melontar jamrat. Melontar jamrah ketika
Nabi Ibrahim alaihissalam melihat mimpi kena sembelih anak Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail tersebut, ada godaan daripada syaitan. Jadinya daripada situ Nabi Ibrahim telah melontar batu kepada syaitan. Jadi itu adalah bagaimana manasik haji jamrat tersebut. Okey, jadi bukannya kita just mata-mata melontar batu. Sekarang ni mungkin ada tiang batu lah. Okey, melontar tiang batu. Tapi sebenarnya adalah simbol kita membuang apa yang orang kata sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita ni, untuk meninggalkan apa yang sifat-sifat baik je lah dalam diri kita, insya-Allah. Okey, itu adalah antara manasik-manasik haji yang ada dalam bagi orang yang menunaikan haji. Jadinya apa yang kita amalkan sekarang ni, contoh pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunaikan haji itu adalah pada bulan Zulhijjah. Tapi Nabi telah berangkat untuk menunaikan haji itu bermula pada bulan Zulkaidah lagi. Samalah juga sekarang ni pun bagi rakyat Malaysia, mungkin ada di kalangan ahli keluarga atau sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian yang pergi menunaikan haji, kita KT01 lah kita panggil kan. KT01 rakyat Malaysia ni telah pergi ke Tanah Suci pada 1 Zulkaidah yang lepas. Okey, maknanya tabung haji pun dia mengambil, orang kata ibrah, ambil sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nabi telah bergerak untuk menunaikan haji pada bulan Zulkaidah. Jadi kita pun ambil bulan Zulkaidah tu bermulanya KT1 untuk bergerak ke Mekah. Okey. Jadi sekarang ni sambil menunggu waktu wukuf tu, mereka pergi ke Masjid Nabawi melakukan ziarah. Okey, jadi untuk sementara menunggu waktu wukuf tersebut. Jadinya apa yang kita boleh ambil iktibar hari ni, saya nak kongsikan, mungkin kita tinggal lebih kurang 15 minit yang terakhir, daripada kisah berpuasa, zikir dan juga korban yang kita boleh ambil teladan pada hari ini, yang boleh kita mungkin orang panggil take notes pada hari ini. Apa yang saya nak sampaikan adalah kita boleh amalkan, saya ringkaskan sebagai RNR lah kot. RNR, bukannya rehat dan rawat seperti kita naik highway tu, tapi yang pertamanya janji Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bila kita puasa pada bulan 10 Zulhijjah tu, Allah akan ampunkan dosa kita setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Jadi R yang pertama, kita boleh cuba berpuasa dan kita mengharapkan Allah reset dosa kita. Reset yang pertama R tu adalah reset dosa kita. Mungkin kita sekarang ni kan banyak melakukan dosa, mungkin bukannya dosa besar seperti orang kata apa ni, ambil rasuah ke apa ke yang besar, tapi dosa-dosa kecil yang kita terbuat, sepertinya mengumpat, mengata orang, melewatkan solat, okey, janji tapi tak tepati. Itu adalah antara dosa-dosa kecil yang mungkin kita pun rasa dah terbiasa kan. Jadi kita mengharapkan bulan Zulhijjah ni kita puasa, lebih-lebih lagi pada 9 Zulhijjah tu, Allah akan mengampunkan dosa kita yang setahun sebelum ni dan setahun yang akan datang. Itulah R yang pertama, reset dosa kita. Yang kedua, RN. N tu adalah niat kita. Niat. Bila nak berpuasa ni, salah satu syarat sah berpuasa adalah niat. Jadi bila kita nak berpuasa, kita akan berniat sehari sebelum. Sama macam bulan puasa hari tu kan, bulan Ramadan kita berniat untuk puasa esok hari, ataupun puasa sebulan bulan Ramadan, nak puasa 6 Syawal pun kita kena niat. Samalah juga sebenarnya, kita nak apa juga amalan kita, innamal a'malu binniyah. Setiap amalan tu bermula daripada niat. Anda kata tak ada niat, macam contoh solat, kita lupa nak niat, dia akan jadi seperti senaman je lah, pergerakan biasa. Puasa pun sama juga, anda katalah kita lupa niat, dia akan jadi lapar dan dahaga je lah kan. Tak ada jadi macam satu budaya je lah, tak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak sampaikan, niat tu
Macam kita lah sebenarnya, datang tiap hari, datang kerja Isnin, Jumaat. Andai katalah kita tak niatkan kerja kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerja kita tu siap je sebenarnya. Contoh apa tugasan yang kita dapat, kerja tu dapat siap, tapi kita rugi daripada apa yang sepatutnya kita boleh dapat. Bila kerja ni pun sebenarnya adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kerja di pejabat lah, maksudnya kerja tu untuk mencari nafkah. Daripada nafkah tersebutlah kita nafkah keluarga kita, kan, menjaga diri kita, beribadat, berinfak, memberi, membantu orang lain. Jadi apa jua yang kita lakukan dari segi kerja kita, kita berbuat baik kepada keluarga kita, benda tu sebenarnya anda kata tak niat, tak ada niat dalam diri kita pun, benda tu siap, benda tu sempurna. Nak kata sempurna, benda tu akan berjalan seperti biasalah. Tapi anda katalah kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah apa jua yang kita lakukan tu akan jadi satu ibadah yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita ni sebenarnya ibadah yang paling panjang dalam hidup kita ni rasanya apa? Apa ibadah yang paling panjang dalam hidup kita ni? Apa dia? Kerja. Oh, kerja. Bagi orang yang bekerja, kerjalah. Tapi orang yang belajar tak ada ni kan. Samalah juga kan. Tapi salah satu ibadah yang panjang satu lagi adalah perkahwinan. Bagi orang yang dah berkahwin, perkahwinan itu adalah satu ibadah. Apa jua yang kita berbuat baik kepada pasangan kita, berbuat baik kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, itu adalah satu ibadah. Jadi bagi orang yang mungkin belum kahwin lagi, masih bujang, niatkan masa nak akad nikah tu kan, nak kahwin tu adalah kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lah. Okay? Jadi apa jua yang kita lakukan lepas tu adalah menjadi ibadah yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap pasal kahwin ni sebenarnya, saya nak ceritakan sikit. Baru ni saya sebagai seorang kata tenaga pengajar untuk Japan Dakwah Center tu lah, alhamdulillah diberi kelebihan untuk boleh bahasa Jepun. Baru ni ada kenalan saya ni, dia minta saya jadi translator untuk satu pasangan ni. Perempuan tu Jepun, lelaki tu Malaysia. Dia kenal masa belajar di Universiti Malaya. Tapi bila nak berkahwin ni, disebabkan perempuan tu seorang je Muslim dalam keluarga beliau, dia tak ada. Bila perempuan nak kahwin, dia perlukan wali. Okey, jadi wali tu kena Muslim. Ayah dia ada, adik-beradik ada, cuma bukan Muslim. Jadi dia perlu untuk apply wali hakim. Bila perlu apply wali hakim ni, pergi ke Mahkamah Syariah Petaling Jaya lah. Disebabkan dia ni orang Jepun, yang lelaki tu boleh bahasa Jepun sebenarnya, tapi dia tak boleh jadi translator sebab dia akan jadi bias. Dia bias, jadi perlu orang yang neutral. Jadi kenalan saya ni, dia minta saya untuk wakilkan lah untuk jadi translator pada hari tersebut. Alhamdulillah lah, tu first time sebenarnya saya pergi ke Mahkamah Syariah Petaling Jaya dekat Sungai Buloh. First time masuk mahkamah. Bila masuk tu ada 6 pasangan lah kot menunggu. Saya dengan yang perempuan Jepun tu yang ketujuh. Sebab first time, bila kita tengok sebenarnya statistik cerai di Malaysia ni, kadang-kadang macam tak masuk akal kan. Kadang-kadang kita tengok dalam masa 1 jam berapa pasangan bercerai kan. Bila kita tengok saja, bagi orang yang tak pernah merasai, rasa betul ke kan? Macam kita tengok semua orang hidup bahagia je, tengok kat luar pergi shopping kompleks semua hidup bahagia je, tak ada pula nampak orang bergaduh bercerai ke kan. Tapi bila pergi Mahkamah Syariah tu, dia ada 4 dewan. Saya masuk tu dewan keempat, maksud ada 3 dewan lain lagi lah. Saya kes yang ketujuh tadi, 6 kes awal tu semua kes cerai. Maksudnya dalam masa 1 jam tu ada 6 tu, sejam setengah ke sejam, 6 kes cerai yang telah berlaku pada waktu tersebut. Maksudnya memang betul lah kot. Itu pada satu tempat di Petaling Jaya dan satu dewan je. Maksudnya dekat negeri lain, dekat dewan lain, baru rasa tu, maknanya betul lah kot statistik yang ada tu. Okay. Tapi saya ceritalah kat perempuan tu, sebab dah dia datang nak kahwin kan, dia orang Jepun nak kahwin dengan orang Malaysia. Saya cerita kat dia, ni adalah kata abnormal lah kot. Biasanya orang hidup bahagia je, tapi sebab takut dia pula nanti takut nak kahwin kan, dah dia datang ke mahkamah tu nak apply untuk kahwin. Sekali dia tengok kes-kes yang dibicarakan mahkamah tu semua kes cerai.
Okey. Jadinya bila dah habis 6 ada tu dah lafaz cerai luar mahkamah, ada satu yang memang lafaz cerai live di depan mata, first time lah saya tengok orang lafaz cerai di mahkamah. Jadi bila masuk turn saya tu barulah hakim kata adalah juga kes yang menggembirakan hari ini. Maknanya kes yang sebelum-sebelum semua yang menyedihkan lah, semua kes cerai. Adalah juga satu kes yang menggembirakan hari ini, iaitu kes yang nak kahwin, nak minta hak wali hakim. Okay? Alhamdulillah benda tu pada bulan puasa hari tu sebenarnya berlaku. And then bila dah dapat wali hakim tu, first time lah saya juga tahu, bila dah keluar perintah mahkamah tu perlu laksanakan perkahwinan tu dalam masa 90 hari. Dan alhamdulillah pasangan tersebut dah berkahwin dah 2 minggu lepas di Cyberjaya. Okay, and then keluarga perempuan tu pun ada datang lah panggil. Alhamdulillah ayah dia, mak dia, keluarga dia datang. Dia biasa kalau kita katakan kadang-kadang kita dengar persepsi orang bila masuk Islam ni dibuang keluarga, tapi di Malaysia ni mungkin ada lah kot orang Indian kita katakan, sebab dia sangat kuat dengan agama asal dia tu, dibuang keluarga. Tapi alhamdulillah orang Jepun ni masuk dah hadir pada majlis perkahwinan tersebut dan mereka sangat nampak gembira dan ambil gambar semua, dan first time pakai baju kurung semua hadir ke majlis perkahwinan tersebut. Jadi kita mengharapkanlah wanita tersebut dia menunjukkan akhlak yang baik dan dapat menariklah ahli keluarga, mak ayah dia, kawan-kawan dia. Rupanya bila dah masuk Islam ni jadi makin baik. Alhamdulillah, insya-Allah menjadi penyebab, asbab untuk menarik orang lain juga masuk agama Islam, insya-Allah. Itulah untuk silingan untuk niat tadi. Maknanya bagi orang yang mungkin belum berkahwin lagi, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah apa jua amalan kita ni menjadi ibadah, amal ibadah kita selepas ini. Dan yang tadi RNR, R yang terakhir adalah rutin kita. Rutin kita bila puasa ni, kalau perasan bulan Ramadan, kalau macam bekerja bulan Ramadan dengan bulan sekarang ni, mana yang macam lagi best? Rutin harian kita lah, bukan bekerja lah Miss, rutin harian kita. Rasa sekarang, okey. Sebenarnya bila bulan puasa, bulan Ramadan, nak tak nak kita akan bangun awal. Untuk makin kalau muslimah perlukan sediakan sahur semua kan. Maksudnya ada peluang untuk kita bangun, solat tahajud, solat awal, solat sunat subuh sebelum waktu masuk subuh kan. Bila dah masuk waktu subuh tu boleh solat sunat semua. Jadi ada masa yang agak ample time lah kita panggil, lapang untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dah habis bulan puasa ni, kadang-kadang azan baru kita terjaga. Okey, bila dah tahu nak terkejar-kejar hantar anak pergi kerja semua, tapi bila bulan puasa kita dapat rutin kita tu, alhamdulillah. Bila dah habis solat Isyak, kita boleh stay untuk solat tarawih. Tapi sekarang ni bila dah habis solat tarawih tu, dah habis bulan Ramadan, lepas Isyak nak solat sunat ba'diyah, nak solat sunat witir pun kadang-kadang berat. Tapi bila bulan puasa, alhamdulillah benda tu jadi macam automatik. Okey. Jadi kita gunakan awal bulan Zulhijjah ni, kita puasa 9 sampai 9 Zulhijjah. Cuba kita amalkan tadi bangun sahur, and then lepas solat Isyak kita cuba untuk solat solat ba'diyah and then solat witir. Sebab witir ni orang kata kena sebelum tidur kan. Sama juga al-mu' lah, kena baca sebelum tidur. Dan bila kita dah selepas Isyak, nanti nak tidur lambat lagi, last sekali baca tabarakallah, tak sampai satu ayat lagi dah tertidur dah. Okey, sebab tu ada kadang-kadang surah masjid tu dah amalkan sebelum selepas solat Isyak je terus amalkan baca surah Al-Mulk. Andai katalah kita ada masa lagi selepas tu sebelum tidur kita nak baca, boleh diteruskan lagi. Tapi andai kata tak, kita cuba untuk solat ba'diyah dan solat witir selepas solat Isyak tu. Jadi itulah kot sedikit perkongsian daripada saya berkenaan Zulhijjah ni. Jadi kita RNR tadi yang first, kita cuba untuk at least kalau tak dapat puasa 1 hingga 9, kita puasa 9 untuk kita reset dosa kita, kerana Allah ganjarkan akan hapus dosa setahun sebelum dan setahun akan datang. Dan yang kedua, niat kita. Bila puasa ni kita akan berniat, samalah juga kerja, apa juga amalan kita buat baik kepada keluarga kita, itu pun niat. Yang belum berkahwin, nak kahwin tu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kita buat tu dikira oleh amal ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah rutin kita.
Anda katalah kita boleh start Isnin depan puasa balik kan. Jadi kita boleh bangun awal, sahur. Lepas pada tu bulan puasa boleh balik awal, kita tunggu untuk waktu berbuka dengan keluarga kita. Kita cuba untuk amalkan balik apa yang pada bulan Ramadan tersebut, and then bukannya terus tamat bila dah habis Zulhijjah nanti, tapi kita cuba untuk teruskan hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Tu je kot sedikit perkongsian daripada saya. First, yang terakhir, saya sekarang ni mengajar bahasa Jepun untuk pelajar-pelajar yang ingin menyambut pengajian ke Jepun. Jadi anda katalah ada di kalangan muslimin-muslimat, ada di kalangan anak-anak yang sekarang ni cuti sekolah, insya-Allah saya akan buat kelas online sebenarnya, percuma secara online. Dan anda katalah ada yang nak anak dia try belajar bahasa Jepun ke apa ke, boleh cuba hubungi saya nanti, insya-Allah saya akan kongsikan link. Kita akan buat masa cuti sekolah 2 minggu nanti, bagi untuk meningkatkan orang kata soft skill lah kot. Sebenarnya bahasa Jepun kat Malaysia ni banyak demand juga sebenarnya. Demand tu ada, kerja, peluang kerja pun ada, dan orang kata bayarannya lebih mahal lah daripada kalau orang yang tak ada bahasa Jepun lah. Sebab ramai orang boleh bahasa Inggeris kan. Bila bahasa Inggeris tu ramai orang dapat dah, tapi bila ada third language, insya-Allah akan ada kelebihan di situ. Boleh nanti kalau nak search kat Instagram ke Facebook ke, boleh type Abdul Halim Nawi, boleh contact saya, Abdul Halim Nawi, NAWI. Boleh contact saya, nanti saya akan kongsikan bagi orang yang berminat, insya-Allah. Tu je kot saya sudahi, tangguhkan perkongsian saya hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.